Okay guys, ni aku nak tunjuk dashcam yang aku pakai dekat eMust 5. Okay, so kalau tengok dekat sini, yang ni SafeCam punya dashcam. Dia memang senang nak guna dia. So dekat sini dia ada button untuk record, stop. Lepas tu ini untuk lock lah, video lock ataupun video lock ni maksudnya dia akan rakam masa emergency. Dia akan lock terus dalam kita punya folder dekat apps nanti. So ni untuk mic, boleh off mic, on mic. Yang ni boleh capture lah. Tapi kalau kita nak tengok video footage kita balik, kita kena stop dulu, pause dulu. Lepas tu boleh masuk file. Kat sini ada file ataupun dekat sini kita boleh tengok kamera mana yang kita mahu. Ni kamera belakang. Ini 3 kamera sekali. So kalau kita stop, dia akan start record balik lah. Alright, untuk apps dia pula, dia pakai apps Video. Kalau boleh tengok kat sini, video ni lah boleh masuk. Lepas tu kita boleh tengok semua lah yang kita record apa semua, tapi kena connect dengan wifi dulu. And dia boleh rakam, dia 24 hours punya recording. So kita boleh tengok balik lah. Nanti kalau contoh dah habis dah, memory card dah full lah, dia akan delete lah yang lama-lama. So dia akan keep rotate benda tu. Kecuali kalau kita terlampau banyak tekan yang lock tu, maksudnya yang emergency punya, dia akan simpan terlampau banyak, takut memory full. Lepas tu dia tak boleh rakam dah untuk next punya. So kena aware lah, kena masuk tengok apps. Kalau kita banyak tekan lock tu, make sure kita delete dulu baru dia akan clear storage memory card lah. Bagi aku dashcam ni memang puas hati, sebab dia kamera depan dia 4K dalam HD, lepas tu belakang HD juga. Kamera dia memang clear, lepas tu dia punya audio, dia punya mic pun memang tak ada masalah. Memang yang ni yang kamera dashcam yang aku cari selama ni, akhirnya jumpa, and aku pasang dekat eMust. Satu eMust ni dia tak boleh kacau dia punya wiring dalam lah, tak boleh potong. Nanti katanya boleh void warranty. Cuma yang ni memang dia ada siap hard wire kit. Memang dia attach lah, dia tak kacau mana-mana wire lah. Apa yang nak dapatkan dashcam ni, boleh tekan dekat beg kuning. So detail dia nanti boleh DM dekat seller. Kalau nak pasang ke apa ke, mereka akan guide lah. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace yo.